Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Hai, saya Janatun. Dan saya Qail. Kami wartawan dari TVS Casio. Hari ini Isnin 17 November 2025. Saya ingin melaporkan tentang program yang sedang berlangsung. Hari ini Sekolah Kebangsaan Sungai Udang telah mengadakan Karnival Tech dan STEM SKC 2025. Karnival ini akan dijalankan selama 5 hari, iaitu hari ini Isnin hingga Jumaat. Jom kita saksikan. Pada hari ini sangat bermakna, kerana kita ada macam program daripada Karnival ni hadir dengan kita boleh tengok murid-murid boleh mencuba dengan program permainan yang ada, boleh gunakan teknologi seperti tab, seperti mengakses komputer yang sudah disediakan. Saya sangat gembira lah kerana murid-murid dapat mencuba dengan pelbagai gadget yang telah disediakan. Ini sangat-sangat bagus sebab kita memberi peluang kepada semua murid lah untuk merasai pengalaman-pengalaman yang kita tak boleh dapat pun dekat dalam kelas kan. Contohnya macam hari ni kita ada mobile STEM, mana mobile STEM ni kita boleh bagi ruang kat murid-murid untuk main game, boleh layan internet, ada penggunaan digital lah senang cerita kan. Jadinya daripada mobile STEM ni kita boleh membuka minat dan ruang murid-murid untuk menerokai lagi bidang digital dan teknologi. Dalam pendapat cikgu, ini merupakan satu keperluan dan juga pendedahan di mana murid-murid kita ni dia merasai pengalaman. Pengalaman yang kita dah pernah ada, dan pengalaman ini dibuka kepada murid tahap 1 dan tahap 2. Dan juga untuk Karnival Tech dan STEM ni actually dia dapat pertamanya mengasah cara pemikiran, pemikiran yang kreatif dan kritis, dan juga dia actually dia menggalakkan kita panggil rasa ingin tahu serta membudayakan sains dan teknologi dalam kehidupan sehari. Karnival hari ni baguslah sebab budak-budak bukan setakat dapat belajar dalam kelas, kita dapat belajar kat luar kelas juga, betul tak? Jangan itulah, kita dapat belajar kat luar kelas sambil bermain. Ada pelbagai lah aktiviti hari ni kita sediakan, jadi budak tak bosan lah kan kalau asyik duduk dalam kelas je, tak syok lah kan. So kita bagilah diorang peluang dapat bermain pelbagai jenis various type of games, so diorang dapat lebih syok nak belajar, minat belajar sambil bermain. Best dapat main Nintendo. Best sebab dapat main game Mario. Best, saya nak tahun depan ada lagi. Saya berasa seronok sangat sebab dapat membaca buku tadi. Saya berasa sangat seronok. Mungkin tahun depan saya boleh masuk lagi. Saya seronok sangat lah tu, boleh baca buku. Saya sangat seronok pada hari ini sebab hari ini banyak pelbagai mainan. Harap-harap tahun depan ada lagi. Bye kawan-kawan. Saya mengundur diri. Saya Janatun. Dan saya Qail. Kami wartawan dari TVS Casio.
ingin mohon 1000 kemaafan. Anda ada salah tutur bicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum